Okay, baiklah, untuk video kali ini kita akan buat tutorial macam mana kita nak gunakan hatching pada kita punya drawing lah. So tutorial ini kita akan buat satu draw plan floor, okay, floor plan plan untuk floor, okay, yang bersaiz 10,200 mm dan 9,300 mm lah. So kat sini ada dia bagi kita note all dimension in mm, wall thickness 150 mm. Okay, kalau kita kena faham lah untuk kita buat plan untuk lantai, plan lantai. Jadi ukuran ini adalah ukuran yang sebenar 10,200 mm ni. Okay, lebih kurang kalau kita convert kepada kaki, kita bahagilah 300. Lebih kurang 300 bagi 300. Okay. Jadi kat sini kita punya title block, kita lihat kita punya size kertas ialah A3. Bermaksud kita draw plan ini dan kita plotkan pada size A3. So size A3, size kertas ialah 420 mm. Darab 297 mm. Jadinya pelang ini tidak akan muat lah kalau kita buat scale satu-satu untuk masukkan dalam kertas A3. Jadi kita akan scalekan pelang kita ini 1:50. Okay, maknanya dalam kertas ni pelang ini lebih kecil lah berbanding yang sebenar. Kalau pelang rumah kita yang sebenar ni saiz bilik yang sebenar, saiz bilik air, saiz dining room yang sebenar lah. Okay, baik, kita buka kita punya AutoCAD dan kita pilih macam biasa kita pilih new. Okay, kita pilih AutoCAD. Okay, first kita setkan unit kita, type unit, enter. Kita apa ni? Kita ni lah. Kita adjust unit kita, precision 0, kemudian inci ni kita buat dalam milimeter. Okey, dan klik OK. Okey, kita tengok kita punya plan. Bentuknya ialah daripada rectangle. So kita akan buat kita punya outer border dahulu. Rectangle. Select rectangle. Okey, select rectangle. Okey, baik, kita pastikan kita punya input dimension tu, dynamic input dimension kita on. Kalau kita tak ada dynamic dimension, kita boleh select dekat ni garis 3 ni, kita check balik. Okey, dynamic apa nama ni? Okey, dynamic input ni. Dynamic input ni tandakan right lah, check right. Okey, barulah kita akan keluar kita punya dynamic input. Kita select first point corner. Okay, masukkan nilai dia punya panjang berapa. Kita tengok 10,200 kat sini 10,200. Kita masukkan 10,200. Enter, kita back semula, bukan enter. Kita kena tab. Okay, kita buat semula rectangle 10,200. Kemudian tekan tab. Kita tengok dia punya tinggi 9,300. 9,300. Okay, enter. And then kita boleh zoom all kat sini. Kita zoom all. Zoom all. Okay, so dia dah nampaklah kita punya segi 4 ni. Okay, kita boleh setting kita punya UCS ini tanpa koordinat lah. Kita type UCS. UCS icon. Kita select UCS icon ni. Okay, kita pilih no origin. Maksudnya kita punya dia tak apa ni? Kita punya UCS ni kita tak set lah dia punya origin . Okay, kalau kita nak selesa, kita boleh move kita punya rectangle ni. Select move. Kat sini select move. Okay, select rectangle. Enter. Select point yang kita panduan untuk kita gerakkan dia. Kita drag mouse. Okay, kita buat kat sini lah, nampak selesa sikit. Okay, ukuran ni kita check. Kita boleh check. Kita buat dimension. Okay. Kita dimension
dari sini ke sini kita check lah 10,200 ke tak Jadi kita punya dimension kecil. Okay, kalau kita zoom ni ada dimension dia ni. Kecil sangat ni. Sebab kita punya size plant ni besar 10,200 je. Kita boleh macam video yang lepas kita dah tunjuk, kita boleh modify kita punya dimension, pergi dekat dimension style, modify kita punya scale ni, kita besarkan dia 500. Kita cuba 500. Klik OK. Okay, close. Okay, nampak sini dia makin besar lah. Kita nak adjust lagi, kita pergi balik kat standard ni, modify. Katakan besar sikit lah, 800. Kemudian kita punya unit ni, kita position ni kita ubahlah kosong. Okay, tekan OK. Close. Okay, nampak lah 10,200 betul lah kita punya rectangle kita ni. Kita punya rectangle ni 10,200, darat 9,300. Okay, kita akan gunakan konsep offset untuk kita buat dinding dia ni. Dinding dia kata wall thickness is equal to 150 mm. So kita gunakan offset. Kat sini ada offset ya. Offset. Select offset. And then kita gunakan teknik true. So dia dah tulis tu true. Kita tekan enter satu kali dulu. Enter sekali. Kemudian kita select kita punya rectangle ni, kita offset ke dalam. Okay, ke dalam 150 mm. Okay, kita dapat dinding ni. Okay, next kita akan buat blok-blok partition untuk ruang-ruang kita lah. Okay, yang pertama kita akan buat kitchen 5,400 jarak dia. Kemudian kita akan teruskan lah yang seterusnya. Okay, kita macam mana kita nak buat, kita gunakan line, konsep line. Okay, line. Kita akan ambil line yang kat sini dulu. Okay, line kat sini 3,600. Jarak dia. So bila kita select line, kita snapkan kepada hujung bucu ni, kita gerakkan mouse, pastikan dia keluar jarak lah untuk kita mulakan endpoint tu. Jarak dia 3,600. Kalau tak keluar, kita check kita punya snap dekat sini, snap cursor kat sini. Okay, kita pastikan kita punya extension ni tanda right. Extension ni mana jarak lah, kita nak jarak bermula daripada mana kan. Okey, kita dah tanda right, maksudnya kita boleh snap kat sini, kita gerakkan cursor. Okey, cursor, gerakkan cursor, jarak dia 3,600. Okey, so dia akan bermula dengan jarak 3,600. Okey, kita akan buat satu garis lurus 0 darjah. Okey, untuk snapkan degree ni, kita boleh check dekat sini. Okey, dekat sini kita boleh check. Okey, pastikan dia tandalah 90, 180. Maksudnya dia akan snap pada sudut 90, 180, 270, 360 dan kosong lah. Okey, kita pun bolehlah kita snap dekat sini. Okey, untuk snap perpendicular ni, kita boleh check juga dekat okey, dekat sini lah. Kat sini kita checkkan perpendicular, sudut tegak lah. Okay, so mudah lah ni untuk membantu kita lah untuk dia snap. Okay, so saya snap kat sini. Okay, dapat satu line 3,600 mm jarak dia. Okay, kita pun buat blok kitchen kita daripada sini. Kita ambil line. Okay, kita pergi snap kat sini, kita pergi gerakkan mouse ke tepi macam biasa. Extension dia ialah 5,400. 5,400 jarak dia. Okay, kalau dia tak jadi, maknanya kita punya mouse tu mungkin ada lari sikit, kita kena buat balik lah. Ambil line, pastikan betul-betul dia extension tu. Okay, dia akan detect lah situ. Okay, kita pun kita perpendicular lah. Baik, kita dah ada garis ini. Jadi kita akan offset 150 ke sini. Offset kan. Okay, offset garis ni. Enter dulu, true. Offset 150. Okay, kita dapatlah kita punya kitchen kat sini dan bedroom kat sini. Kemudian ada dinding kat bawah ni. Kita offsetkan garisan ni ke bawah 150. Enter. Okay. Next, kita akan buat ruang untuk bathroom dan dining room. Macam biasa, kita akan mulakan garisan 2,400 ke bawah ni. Okay, ke bawah ni 2,400.
kita ambil line, snapkan pada endpoint kat sini, drag ke bawah 2400 extension dia akan mula kat situ 2400. okey, kemudian straight perpendicular. okey, kita dapat garisan kat bawah ni, and then kita ambil bathroom ataupun kita ambil jarak yang diberi ialah dining room 7800 daripada sisi ni. So kita akan ambil line, snapkan pada hujung ni, okey, drag ke sini extension. okey, extension dia 7800. okey, dia akan ke sini lah, ke sini. okey, so kita dapat garisan ni, dan kita buat dinding dia 150. Offset kan, enter, select garisan kita 150 offset, and then terus offset dinding kat bawah ni, select garisan dan 150 offset. okey, last kita akan buat bedroom 1 dan bedroom 2 ni, jarak dia 4200 kat sini. Kita ambil line, kita snap pada bucu ni, kemudian kita extension 4200. okey, dia pun snap macam tu, kita buat perpendicular ni. okey, dan kita offset. Teknik yang sama berulang-ulang. okey, enter, select garisan, offsetkan dia 150, enter. okey. Kita tengok bedroom 1 ni, dia tak sampai ujung, maknanya kita akan offsetkan garisan ni 4200. Jadi kita offsetkan garisan ini ke sini 4200, enter. okey, so kat sini tak ada, kita akan trim lah. Untuk trim kat sini kita akan extend dulu garisan ni. Untuk kita boleh trim, kita pergi dekat trim ni, ada segitiga kecil ni, kita boleh expandkan dia, ada extend. okey, extend ni, kita extend garisan ni ke sini. okey, kemudian garisan ni ke bawah. okey, so kita boleh trim kawasan ni lah. okey, sorry, kita kena buat dinding dulu lah. okey, kita offset garisan ni, enter. okey, offset dulu ni, dinding dia 150 ke tepi. okey, kita akan trim kat sini. Kita pilih trim, kita trim kat sini. okey, so kita dapatlah bentuk plan kita, and then kita akan trim dinding-dinding ni. Kita akan gunakan trim. okey, sini kita tak nak, kita trim. okey, kita trim kat sini. okey, pastikan kita trim semualah dinding yang bersambung ni. okey, nak trim tu kita hati-hatilah, kita boleh zoom. Zoom supaya nampak lah garisan kita tu. okey, kita trim. okey, baik, saya rasa dah siap ni, kita trim dinding dia. okey, now kita nak buat macam mana cara kita nak buat hatching lah kat kawasan ni, dan macam mana kita nak buat labeling text dekat kawasan ni. okey, first kita boleh, satu cara kita boleh tarik hatching. okey, kita ada hatch kat sini, dan cara yang kedua kita ada icon kat sini, hatching. okey, di bawah icon hatching ni kita ada gradient dan boundary. So saya akan tunjukkan tiga teknik lah untuk hatch, gradient dan boundary. Kalau kita lihat soalan kita ni, okey, the kitchen, bedroom, bathroom, dining room, bedroom ni semua adalah hatching. Kemudian dining room dining room ni ialah gradient. Kita gunakan teknik gradient. And then kita punya dinding ini kita gunakan teknik boundary. Kita gunakan teknik boundary. So kita nak buat hatching dulu. Kita select hatching kat sini. Select hatching. Okay, dia akan on kan kita punya tool untuk hatching. Okay, kat sini ada pattern untuk hatching. Kita expand, kita ada banyak pattern. Ini kita boleh pilih lah mana-mana. Kemudian kat sini adalah dia punya scale, dia punya angle, dia punya transparency, pattern dan sebagainya. Okay, let's say kita nak hatchingkan kawasan ni, kita boleh pilih
kita punya pattern. Contoh kita nak pilih pattern ini, kita ambil mouse, kita klik pada tengah-tengah kawasan tu, dia akan detect boundary dia. Okay. Kemudian kita tak nampak dia punya garisan ni sebab apa? Sebab kita kena ubah dia punya scale. Kita cuba dulu besarkan scale dia. Adakah dia nampak? Okay, nampak sikit saja kecil. Kita nak edit, kita double klik dekat etching ni, kita klik sekali kat etching ni, kita try kecilkan, saya rasa mungkin kecilkan lah 0.02. Oh, kecil. Okey, mungkin dia kena besarkan lah, kita kena okey, besarkan. Maksudnya kita punya hatching jarak ni terlalu halus, kita besarkan scale dia. So kita akan nampak lah kita punya hatching. Kita bermain kat sini lah. Contoh 2000. Okay, dia nampak lah kita punya hatching. So, ini adalah garisan hatching. Kita nak edit, kita klik kat garisan hatching ni, dia akan keluar balik hatching. Katakan kita nak apa ni, color untuk background dia. Contoh yang ni lah, dia ada warna ni lah. So kita boleh pergi dekat sini lah. Background color dekat sini, kita punya garisan hatching, nak warna apa. Kat sini pattern, tadi kita dah pilih angle dan juga scale. Okay, katakan saya nak background tadi warna kuning ataupun cerah sikit. Okay, warna ni. Kita select background. Okay, so kita dapat ni. Okay, katakan garisan hatching ni. Okay, kita nak edit, tekan . Kita nak warna hitam. Okay, nampak lah warna hitam tu. Itu cara untuk kita hatching lah. Jadi kita boleh buat lah hatching untuk lain, untuk bezakan dia. Okay, ni tak kisah awak nak pilih pattern apa hatching ni. Pastikan kita pandai untuk scale, untuk apply background dan untuk kita warnakan dia punya garisan lah. Okay, kita nak buat hatching lagi, kita boleh select icon, hatching. Okay, katakan saya nak bentuk lain pula, hatching kat bawah tu, bentuk block. Klik kat sini. Okey, kemudian background warna apa? Merah. Let's say warna merah. Okey. Teruskan lagi. Nak hatching kat sini, kita pilih kita kena finish satu-satu ya hatching ni. Kalau kita pilih banyak ni, maknanya dia akan follow pattern dia kat bawah ni. Bila nak edit pun dia akan follow lah. Okey, kita close dulu. Kita hatching lagi sekali. Buat asing-asing lah. Hatching, kita pilih lah bentuk apa-apa yang kita rasa. Okey, kita tengok bentuk dia. Okey. Okey, ini bentuk-bentuk. Kita boleh buat warna dia. Okey, biru. Ini hatching. Kemudian background 1 dan 2 pun hatching. Okay, background 1 dan 2 pun hatching. Kita apply hatching. Okay, tengok dia punya corak ni. Kita carilah. Okay, hatching. Warna background hijau. Okey. Kemudian hatching sekali lagi. Warna background dia. Okey, biru. Okey, so kita dah siap hatching ni. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak buat gradient dining room lah. Kita pergi kat hatching ni, ada segitiga kecil ni, kita pilih gradient. Okay. Okay, kita pilih kawasan ni lah. So dia jadi gradient, mudah saja. And next, kita nak buat kita punya dinding kita, wall ni. Kita akan gunakan teknik boundary. Select boundary. Okay. Kita akan tanyalah pick point ataupun island detect lah. Kita pick point ni. Okay. Kita select dekat dia punya ruang tengah-tengah ni. Dia akan detect boundary dia lah. Wall ni.
Okay, boundary wall. And then klik enter. Okay. So kita ada boundary lah kat sini Okay, macam mana kita nak warnakan dia, kita akan gunakan teknik kita okay, kita guna hatching solid. Okay, kita guna solid hatching. Kita klik pada kita punya ni ruang wall thickness kita. So dia akan detect wall thickness yang boundary tadi. Kemudian kita boleh warnakan lah boundary kita warna putih, ataupun kita nak colorkan dia warna apa-apalah, contoh warna hitam. Okay, so dia akan tunjuk lah boundary wall kita Dah close. Okay, dah siap kita punya plan floor. So kita sekarang nak buat text dekat kita punya plan. Okay, macam biasa kita select text. Okay, select text. Then kita buat kotak text ni. Kita type kita punya text kitchen. Okay, then kita highlightkan, kita besarkan tulisan. Jadi tulisan ni lebih kurang kita nak besar sama dengan dimension lah. So dimension tadi kita lebih kurang 800, kita boleh tarik lah lebih kurang contoh 500 kita punya text. Kita close text editor. So ini kita punya text lah 500. Kalau besar sangat kita boleh kurangkan lagi kita punya size. Kita tarik lah 400. Okay, 400 boleh. Okay, kemudian kita nak jadikan text ni ada background. Kita highlightkan teks ini, kita pergi dekat mask kat sini. Okay, kita use background mask. Kemudian kita punya border offset kita boleh letak 1 atau 2. Kemudian kita use drawing background color. Maksudnya kita akan berpandukan background color ni lah ada. Okay, kita klik OK. Kita close text editor. Kita boleh edit lagi teks ni. Kalau nak tengah-tengah kita edit, double klik, kita highlight, kita pergi dekat sini ataupun dekat justifikasi ni. Okay, top ataupun middle center. Okay, kita boleh select tu dan close. Okay, now kita akan copy paste saja teks ini. Macam mana cara dia? Kita klik pada teks, kita Ctrl C, kita pergi mouse kat sini, Ctrl V. Kita setting dia. Okay, pergi mouse kat sini, Ctrl V. Okay, sama je cara dia. Mouse kat sini, Ctrl V. Okay, Ctrl V. Ctrl V. Okay, now kita akan edit lah kita punya tag ni. Ini kita edit, nama dia backroom backroom 3. Kita boleh drag kita punya ni kotak ni panjang. Okay, kemudian close text editor. Yang ni kita edit juga. Kalau besar kita kecilkan sikit sebab kita nak tulis bathroom tu tak muat kan. Contoh 200 kita punya size, tulis kecil sangat, kita buat 300 lah. Okay, bathroom close. Okay, kalau kita boleh lah kalau nak kecilkan, besarkan. Ni tak muat ni 150. Okay, ataupun 200 lah. Close text editor, kita klik, kita line hitam ni kita boleh drag bagi dia kecil lagi. Dan kita boleh susung dia macam ni lah. Kemudian kita edit lagi. Sini dining room. Okay, dragkan mouse ni. Close text editor. Kemudian kita edit lagi bedroom 2, close bedroom 1. Okay, bedroom 1 close. Okay, kita dah siap. Okay, ni boleh edit lagi. Double klik, kita edit dia cantik-cantik Okay, close. Kita dah siap kita punya teks. Kita nak buat dimension lah. Kita select dimension. Okay, kita pilih dimension kita. Macam biasa ni kita dah tunjuk dah video-video yang lepas ni.
Kita buat saja dimension ikut kita punya soalan lah. Okey, kat sini dia dah tutup kita punya ni. Kita double klik. Kita klik kita punya tulisan ya. Klik punya kita punya tulisan. Tulisan kita dragkan dia kecil lah. Kecil, kita alihkan dia lah. Jangan bagi dia tutup lah kita punya ni. And next, kita dimension lagi. Kita punya ini ke sini. Okay, 7,800. 4,200. 4,200. Okay, lagi apa lagi yang belum kita ni. Okay, kat sini atas ni buat dimension. Okay, next rasanya dah. Kita tengok kita punya soalan lah. Okay, dah semua kita susun kita punya dimension ni cantik sikit. Okay, ini alih sikit. Ini alih sikit kat sini. Okey, yang ni kita tak nampak ni kita boleh alih ke tepi lah. Baik, dah siap semua ni. Kita nak applykan kita punya dimension ni layer yang lain seperti video sebelum ini. Maksudnya kita boleh apply layer lah. Macam mana kalau kita nak buat new layer? Kita pergi dekat layer ni. Okay, right click kat sini. Kita pun set new layer. Okay, so kita boleh type lah kita punya layer kita. Macam biasa, macam video sebelum ni. Tapi saya dah ada dah layer dimension ni. Kalau nak type, nak tengok juga kita. Okay, dimension style 2. Okay, so kita boleh warnakan dia warna merah. Okay, kemudian saya nak kita punya line weight untuk dimension 0.05. Dan saya nak objek saya nak line weight dia tebal sikit 0.35. Okay, kita pangkah. Okay, select dimension, right click, kita select similar. Select similar, dia akan pilih semua yang similar lah. Dimension kita apply kan dimension style warna tu, warna merah tu lah. Okay, dah siap dah. Kita nak masukkan ke dalam layout kita lah. Layout kita ni. Okay, layout kita. So ni kita punya default layout lah. Yang ni saya dah setting sebelum ni. Saya nak tunjuk lah. Video sebelum ni pun dah ada. Kita punya size default ni dalam bukan size yang sebenar. Kita nak size A3. Right click pada layout kita. Layout 1 atau layout 2 tak kisah. Kita pergi kat page setup. Kita pergi modify. Kita pergi dekat ISO full bleed A3. Okay. ISO full bleed A3. A3 420 297. Okay. Kemudian kita scale custom 1:1 dia punya size kertas. Klik OK. Dan ini kita punya size kertas A3. Okay, yang ni, yang plot asal ni kita boleh delete. Select. Okay, kita select. Dan delete lah pada keyboard. Okay, now kita dah ada kita punya kertas A3. Kita akan masukkan, yang pertama kita akan masukkan title block kita. Title block pastikan pelajar dah ada lah. Okay. Kita masuk title block macam ni. Kita nak samakan title block kita ni. Kita right click balik pada layout kita ni. Page setup manager. Pergi kepada modify. Kemudian pergi kepada what to plot. Select window. Kemudian kita select hujung endpoint ke hujung endpoint. Dia akan masuk. Kemudian kita centerkan the plot. Kita klik OK. Dia akan center dan masuk dengan cantik. Kemudian kita nak masukkan kita punya model ini ke dalam kertas kita ni lah. Okey, model kita ni sangat besar, 10,200 mm darab 9,300. Sedangkan kertas kita ialah 420 darab 270. Sebab itulah dekat sini kita akan buat scale 1:50. Okey, kita akan buat scale dia 1:50. Saiz kertas kita A3. Okey, macam mana kita nak scalekan dia? Ada beberapa cara. Yang pertama, dalam video tutorial 1, kita dah tunjuk cara scale secara objek ni. Kita boleh scale terus. Ataupun kita jadikan objek kita ni sebagai blok. Macam kita buat title block lah. Macam mana nak jadikan objek ni sebagai blok? Kita type W, kemudian enter. Okey, ini adalah right block. Kita nak jadikan dia blok. Select pick point. Kita select mana-mana point kat sini ke.
Okey, kemudian select object. Okey, select all object yang ada yang kita nak buat block, tekan enter. Okey, dan dia akan tanya kita nak save. Okey, nak save apa ni? Nama dia ni. Katakan kita nak save hash. Ikutlah kita nak punya save lah. Klik OK. So dia akan jadikan ni title block ataupun block lah. Jadikan block. Kita akan insertkan block itu ke dalam ini. Kemudian kita tekan insert. Kita cari kita punya block hash tadi. Okay, bila kita select hash, kita pergi kat sini sangat besar hash ni. Jadi dia akan tanya kita. Okay, nak insert ni macam mana? Kita nak scale dulu. S. Short form dia S. Type S. Enter. Okay, so scale dia apa? 1/50. Apa maksud 1/50? 1/50 inilah 1 bahagi 50 bersamaan 0.02. Jadi scale kat sini nak type 0.02. Okay, tekan enter. Okay, dia akan jadi kecil lah kita punya ni. Okay, kemudian kita letakkan blok macam ni. Jadi kita dah siap lah kita punya plan ni. Yang ni kat title block ni boleh edit lah mengikut tajuk masing-masing. Okay, scale 1/50 sebab kita buat 1/50. Okay, kita punya ni kita boleh save lah sebagai PDF macam biasa. Tekan print. Okay, ataupun plot. Pergi dekat printer plotter, drawing to PDF macam biasa. Okay, ini sahaja video untuk hatching.